boleh mesahkan. Tidak wujud sebarang pengumpulan data pribadi rakyat. Penggunaan MyDigital ID ini adalah untuk memastikan keselamatan pengguna, khususnya rakyat Malaysia, dalam menggunakan aplikasi-aplikasi kerajaan yang banyak. Semua orang tahu ada JPJ, SPR, Surat Pilihan Raya, MySejahtera, Perkhidmatan Telekomunikasi. Semua aplikasi ini ada sebagainya masih lagi. Setiap satu aplikasi, satu ID dan satu password. Inilah punca berlakunya penggodaman mudah kepada sistem, dan that's why MyDigital ini dibentuk supaya rakyat tak berlaku culas. Sebenarnya memudahkan daripada anda semua nak kena cipta password yang panjang, ada yang culas ke tahap password yang sama di semua aplikasi, anda menjadi punca kepada permasalahan cyber. Dan dengan ada MyDigital ID ini, anda semua sebenarnya dah pun diberikan satu perlindungan. Dan MyDigital ID ini saya sendiri boleh mesahkan. Tidak wujud sebarang pengumpulan data pribadi rakyat. Ia merupakan manfaat rakyat Malaysia yang diberikan satu kelebihan dalam mengakses aplikasi digital kerajaan Malaysia.